Okey, kita nak masuk hari ni chapter 4. Tajuk dia 7 cara mengatasi masalah poket kering. Hampa pernah rasa tak? Kita ni kerja punyalah kuat. Buat kerja punyalah kuat tapi duit tak pernah ada. Poket sesa kering. Okey, dalam bab ni, Akad, orang yang paling kaya kat Babylon tu, dia cerita, dia bagi formula, 7 formula nak mengatasi masalah poket kering. Dan yang peliknya, formula ni dari dulu tu sampai sekarang kena dengan kita lagi. Dalam 7 formula tu, poin yang pertama, simpan 10% daripada income kita. Tak kisahlah kita dapat banyak mana pun. Tak kisahlah income kita daily basis ke, monthly basis ke, kita dapat 100 ke, 10 ke, simpan 10% tu. Benda tu benda paling wajib, benda asas utama yang kita kena follow. Poin yang kedua, kawal pembelanjaan kita tu. How? Macam mana nak kawal dia? Bukannya kita kena berkira-kira sampai tak boleh nak beli apa-apa langsung. Tapi, kita kena tahu nak bezakan mana kehendak, mana keperluan. Kita kena tahu nak bezakan yang tu. Benda tu kita kena beli ke atau saja-saja nak beli. Dia bukan masalah gaji kecil, tak boleh nak beli apa-apa tau. Tapi kalau dia tahu benda ni keperluan, even dia gaji kecil pun dia boleh nak manage benda tu. Dan orang tu kalau gaji dia besar, tapi dia tak tahu nak bezakan keperluan dan kehendak, habis duit dia. Okay, poin yang ketiga, biarkan duit tu. Beranakkan duit tu. Kita jangan biar duit tu duduk saja. Kita jangan simpan dia saja duduk beku tu dalam account, dalam bank ke apa, jangan biar duit tu duduk saja. Duit yang kita ada tu kena bekerja untuk kita. How? Macam mana nak bagi dia kerja dengan kita? Satu point, invest ataupun buat bisnes kecil. Carilah aset apa-apa yang memastikan, menjamin duit tu bertambah, duit tu beranak. Okey, Akad kata, duit yang duduk saja adalah hamba yang malas. So, kita kena make sure kita dah simpan 10%, kita dah tahu nak bezakan keperluan dan kehendak. Poin yang ketiga, kena tahu cara nak biarkan duit tu, beranakkan duit tu, kembangkan duit tu. Kita nak masuk poin yang keempat. Poin yang keempat, lindungi duit tu. Kita duit yang kita dah ada, dah terkumpul ni, kita make sure benda kita nak invest, jangan invest ke tempat yang berisiko tinggi. Jangan bagi duit kepada orang yang tak ada ilmu. Contoh, orang tu meniaga ayam tapi dia bagi idea suruh jual mah, kita beli mah. Atas nasihat orang yang jual ayam. Jangan macam tu. Okey? Lepas tu, jangan terjun dalam skim cepat kaya. Hang dah ada duit, hang nak masuk skim cepat kaya pula. Pelaburan tanpa ilmu, habis duit tu.